Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Anashaf. Pam pam. Alright guys, hari ni konten apa yang aku nak buat? Konten macam biasa, random vlog lagi, random konten lagi. Aku akan bawa korang jalan-jalan hari ni. Mungkin kita akan pergi dekat Bukit Bintang, area-area KL lah, sebab hari ni aku nak pergi Subang. Subang tak ada apa benda. Lepas tu aku dah pergi Shah Alam pun tak ada benda sangat. Jadi kita jalan pergi area KL dan Bukit Bintang. Alright guys, stay tune lagi. Let's go. A few moments later. Okay guys, sekarang aku dah sampai dekat KL lah. Cuma kita pergi makan dulu dekat ni. Nasi kandar pelita. Tahu atas dia apa guys. Tada, KLCC kan. Dia punya apa? Macam cakap. Lepas tu benda besar gila nak mampus. Jadi, astagfirullah, kita makan lagi. Jadi kita pergi makan dulu. Let's go. Boleh tahan jam jugalah. Terus saya mau order TO ais kurang manis. Mangkuk boleh? Mangkuk tak ada, cawan saja lah. Okay. And then nasi goreng ayam dengan telur dadar. Telur dadar mau garing ah? Itu saja. Aduh lah. One eternity later. Okay guys, sementara kita tunggu makanan dulu. Makan kebenaran ni. Ni orang cakap GZ lah. GZ orang dulu-dulu. Zaman 2000 kan kali, 1990. Tengok nama dia. Bagi-bagi kan. Pesi strawberry sedap lah. Aku tengah fikir kan ni mana nak bawa pergi jalan korang kan. Sebab memang konten hari ni aku nak berjalan. Konten lepas kita mendobi. Jadi konten hari ni aku nak berjalan. Sebab apa? Sebab boleh. Sebab aku nak berjalan lah banyak. Allahuakbar. Jadi nak bawa jalan pergi tempat mahal, tak ada duit. Boleh je tempat mahal. Kau tahu kat mana? Dekat mall. Sekarang ni KLCC betul-betul depan aku. Boleh je pergi sana tapi jalan je lah. Bukan nak membeli ke apa semua kan. Nak beli mungkin tunggu gaji. Aduh, tak apalah. Sekarang ni kita tunggu makanan dulu. Air dah sampai lah. Ni nak air. Dekat nasi kandar pelita, restoran dia boleh tahan besar ke sampai korang tahu ada apa dekat Mama. Ada tempat yang bayar-bayar parking kereta lagi baik. Gila. Aku pun impress gila. Ini first time aku pergi Mama sini ni. Padahal aku sebenarnya nak pergi dekat Bukit Bintang. Nak pergi Bukit Bintang, nak beli makanan sana. Cuma aku lalu dekat sini. Bila aku lalu dekat sini, terjumpa pula Mama ni. Jadi aku rasa macam besar ni boleh cuba kan. Sebab first time pula nampak Mama sebesar ini kan. Nampak sebesar ni satu. Lepas tu ada pula bayar-bayar parking ni kan. Bukan bayar parking yang orang jaga tau. Automatik punya. Gila aku. Impress gila. Jadi kan kita tunggu makanan dulu. Dah sampai makanan, kita makan. Let's go. Okay geng, makanan kita dah sampai. Aku order nasi goreng ayam. Dia punya presentation tu baik ke? Aku memang impress gila. Dia punya apa orang cakap presentation. Baik ke? Cuma ayam dia pula. Aku nak ayam Thai baik. Tapi tu aku lupa minta pula. Jadi geng, makan dulu. Allah, satu lagi. Tak ada sos lah. Aku dah suka makan sos dengan ni ayam. Kita baca doa dulu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kan dulu ni presentation dah elok ah. Presentation dah elok ah. Cuma tu sayur pula. Tak pernah pula aku tahu nasi goreng ayam pakai sayur campur. Selalu pakai sayur cawi pula pakai sayur sawi je. Aduh. Bagian makan jangan lah. Oh, bawang tak apa. Rasa dia bang. Rasa dia bang. Biasa je nya. Aku expect tinggi lah. Walaupun mamak. Sebab mamak ni besar. Ramai orang pun ramai. Tapi tu rasa dia pun biasanya. Kita tengok je harga dia nanti berapa. Jadi kita makan. A few moments later. Okay guys, aku dah habis makan dah. Memang apa orang makanan dia biasa je. Tak kena dengan tekak. Lagipun ayam dia sejuk. Lepas tu nasi goreng dia masin. Dia punya masin tu bukan masin yang biasa-biasa tu. Dia masin gila. Tak ada masin gila. Cuma masin yang tak kena dengan tekak ke bawah. Lepas tu air dia sedap sebab memang kita punya favourite tu. Aku punya favourite teh ais. Memang tak boleh lawan lah teh ais lah. Air apa-apa pun memang orang cakap apa, teh ais apa menang dia. Anjay. Okay. Jadi overall makanan dia aku boleh bagi dia 5/10 lah. Sebab apa? Ayam sejuk. Dan aku tak expect nasi goreng dia ada sayur campur. Sebab dia ada sawi sekali tapi dia ada sayur campur sekali yang carrot, kacang buncis ke. Kacang buncis dengan jagung. Itu aku tak suka ni. Sebab dekat tempat lain kan nasi goreng ayam dia kan memang akan sayur dia paling pobis ataupun sawi. Antara dua tu je. Tapi tak tahu pula tiba-tiba kat mamak ni dia punya nasi goreng ada sayur campur. Aku pun ya Allah. Tapi teh ais je bagi 10/10. Sebab apa? Favourite aku. Ada ya. Untuk makanan, kalau korang nak datang sini, korang boleh datang test dulu untuk beli makanan yang lain. Sebab aku order nasi goreng ayam dan ayam dia sangat-sangat sejuk. Jadi geng, pergi jalan-jalan dulu. Apa kita jumpa tempat tu lagi. Let's go. Alright guys, aku dah sampai dekat Bukit Bintang lah. Memang ramai gila orang dengan ada orang nyanyi lagi kat sebelah. Jadi aku tak tahu nak buat jalan di mana-mana. Aku rakam je apa ada Let's go. Tak tahu lah nak buat korang di mana lagi. Benda semua dah rakam lah. Memang Bukit Bintang ni tempat yang orang cakap apa? Bukit Bintang ni tempat orang yang apa orang cakap Sebab memang tempat pelancongan lah.
yang memang tak expect punya tempat. Tak expect punya tempat satu. Lepas tu tempat dia yang crowded, sangat-sangat crowded sampai ada orang jual kat tepi jalan tanpa beli sen pun ada. Jadi mana aku nak pergi satu tempat tu. Apa namanya shawarma. Aku nak pergi shawarma, jadi aku cari dulu tempat tu. One eternity later. Benda nak hujan dah, tapi juga aku dah cuba Damascus lah. Tak adalah crowded sangat tempat dia. Dia tempat biasa-biasa je. Tak tahulah apa yang dia buatkan jadi popular ke apa ke. Tempat biasa lah, cuma makanan dia tak boleh rasa lagi. Jadi apa kita jalan lagi. Sampailah aku jumpa tempat yang aku suka. Jadi let's go guys. Aku dah sampai tempat orang kaya ke. Tahu kat mana? Kau sendiri boleh agak lah kalau dekat Bukit Bintang tempat orang kaya kat mana sekejap Dadah. Bagi duit je. Tempat-tempat orang kaya. Aku tak tahu aku nak masuk ke tak, sebab aku masuk hanya untuk jalan-jalan je. Macam aku cakap kat korang, memang konten hari ni aku bawa korang jalan-jalan je. Beli barang ke apa semua benda ke memang tak ada. Jadi kita jalan dulu, mana pun jalan je. Right, let's go. Aku tak tahu nak pergi mana dah geng. Aku dah masuk dah pavilion tu, tapi itulah. Betul lah orang cakap. Bukan betul lah orang cakap, aku cakap pun betul. Memang tempat tu tempat orang-orang kaya. Jadi bila aku masuk je dalam, memang aku tak tahu aku nak buat apa. Sebab tempat tu bila aku masuk dia tak ada orang sangat. Dan bila aku nak berjalan ni takut buang masa kan. Bila takut buang masa ni yang konten dia jadi bosan apa semua. Dah lah konten aku memang bosan lah. Jadi takkan nak membuatkan kebosanannya lagi yang ambil tak. Jadi kita jalan-jalan lagi. Let's go. Guys, korang nak tahu something? Aku saja jalan-jalan dekat depan-depan McD tu. Kau tahu ada orang offer aku apa? Dia offer aku ice cream. Aku tak beli guys Ada orang belanja aku. Orang cakap rezeki yang ditolak. Jadi bila rezeki yang ditolak, ambil lah kan. Jadi aku makan dulu. Jadi geng, mungkin aku dah tak jalan sini ya, sebab penat gila. Bukan mungkin, memang aku dah tak jalan dah. Penat dah. Aku tak tahu lah apa yang aku buat dengan konten ni. Mungkin konten ni akan jadi bosan gila sebab apa orang cakap, aku bawa korang jalan tu je. Jadi memang tak ada konten yang menarik lah. Mungkin dapat gaji ke apa, mungkin boleh lah aku buat konten yang menarik sikit kan. Jadi kita balik dulu. One eternity later. Alright guys, aku dah sampai tempat aku dah. Jadi mungkin konten kita ke sampai sini saja. Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Mungkin atau insyaAllah aku akan improve lagi, makin improve sebab aku dah lama sangat dah tak buat YouTube. Dah dekat 7 bulan dah aku rasa. Dan last content hari itu memang itu pun last minute punya plan. Hari ni pun last minute punya plan. Memang time balik kerja je terus aku nak yang last minute plan punya. Memang aku nak pergi mana-mana tempat, lepas tu aku buat konten. Dan jadi mungkin konten aku sampai sini ya. Jadi korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Korang jangan lupa support aku. InsyaAllah aku akan buat baik lagi.
dan kita jumpa pada next content. Bye bye guys. Assalamualaikum.